Lebih banyak daripada nasi lemak. Ada soalan? Kita dah tahu hal zakat. Dua kali mula zakat wilayah dilegalkan. Kalau pemahaman dulu hal bilangan remainder. Jadi sudah ada. Nilai berapa? Berdada bila zakat? Bagus. Jadi macam mana kena bayar zakat wilayah tidak? Soalan, nak bayar zakat kepada pusat zakat wilayah ke ataupun tidak? Yang pertama, kita ikut disiplin ilmu siasat syariah. Bayar zakat pada pemerintah Islam. Kalau pemerintah tu jalankan urus niaga dengan baik, ambil zakat orang baik, pemerintah orang baik, dia agih zakat dengan cara yang baik, asnaf-asnaf zakat dapat hak mereka dengan cara yang baik, itu keutamaan. Supaya zakat ni tidak dimonopoli oleh syarikat atau individu. Betul, zakat tak boleh swasta. Kerajaan kena urus dengan baik. Jadi kalau tak baik ni, 90-an duit zakat wilayah hilang dah. Baru-baru ni hilang pula. Ada toyo dalam pusat zakat wilayah. Maka kita boleh bayar zakat secara live dan eksklusif dengan menemui asnaf-asnaf zakat secara langsung. Fakir, miskin, orang berhajat, orang musafir terputus belanja, orang berhutang, kita beri kepada mereka secara langsung. Dan nak harapkan pagar tak makan padi. Harapkan buntik zakat ni bedah dia zakat. Jahat. Tak percaya kat dia. Kita beri zakat secara live dan eksklusif. Jadi kita ikut keutamaan. Yang pertama, kita beri kepercayaan dan amanah kepada pihak kerajaan urus zakat dengan baik. Kalau urus baik, kita bayar dengan baik. Kalau urus tak elok, boleh bayar sendiri. Kalau PPZ wilayah Sekutua urus tak elok, kita boleh bayar Selangor. Bahasa padan, cerah, pandang indah, nampak padan, tak ada masalah. Dia pun kita bayar sendiri, tak ada masalah. Allah. Terima kasih. Lagi? Masalah bai'ah. Ada pemimpin, dekat pemimpin lagi satu kata kita kena bai'ah dengan Allah dan Rasul. Jahil. Masalah bai'ah saya dua. Ada pemimpin veteran Melayu kita kata kita hanya boleh berbai'ah dengan Allah dan Rasul. Jahil. Bahlul. Tak ngaji. Tengok ayat. Innal ladzina yubay'unaka innama yubay'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yanqusu nafsihi. Wa man 'afa 'alaihi fa sayu'tillahi ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang membai'ah dirimu wahai Muhammad, janji setia, aku janji padamu wahai Muhammad. Sesungguhnya dia sebenarnya melakukan janji setia dengan Allah. Kekuasaan Allah berada di atas segala kekuasaan mereka. Barang sesiapa yang mengurangkan aku janji berkenaan, dia mengurangkan untuk dirinya sendiri. Dia mencacatkan untuk dirinya sendiri. Dan barang sesiapa yang menepati aku janji berkenaan, kelak dia akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Asalnya janji setia kita dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, Pak Nabi sebut Innal ulama'a warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita boleh beri janji setia dengan ulama kerana ulama perjuangkan agama, mendaulatkan agama. Kalau tidak tak sebut pula. Tak sebut pula. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat pada para alim ulama. Kalau mereka sebahagian daripada yang mengurus takbir negara, salah faham tu. Kita tak pada Allah, tak pada Rasul, tak pada pemimpin. Wala MCA. Uyo. Wala DAP. Uyo, bukan. Tak pada ulama yang memperjalankan urus takbir agama dan kepentingan umat Islam. Siapa? Ulama. Umara yang berjiwa ulama. Pemimpin yang berjiwa ulama. Pemimpin yang segandengan dengan ulama. Boleh kita bai'ah, beri janji setia, beri aku janji. Janji apa? Aku latihmu jadi pemimpin. Kita tengok. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, golongan Muhajirin dan Ansar berada di Saqifah Bani Sa'adah untuk nak lantik siapa di kalangan mereka sebagai pemimpin. Mereka ceritanya lantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lantik Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian lantik kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian lantik pada Sayyidina Ali. Kalau bai'ah taklif pada manusia, mengapa benda ni ada dalam lipatan sejarah kita? Ada saya kata, tak saya cakap tak agama. Mu orang tua, tak mengaji agama, fikiran sekular, fikiran liberal, nampak Melayu saja. Tak saya cakap agama, rusak agama. Ni Nabi sebut, laqad takallama bi kalimatin aw bagad dunya wa akhiratahu. Ramai manusia di akhir zaman dia bercakap menjadikan dunia dan akhiratnya menjadi rosak. Ini kata betul, saya cakap betul. Tak kira pemimpin kau, politik kau, veteran ke, pemuda ke, ustaz ke, cikgu ke, alim ulama ke, orang kaya ke, kerabat diraja ke. Tak betul, saya cakap betul. Tak boleh cakap gitu. Kalau kita kata tak boleh beri bai'ah nak kepada manusia, sahabat beri bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar, sesatkan mereka. Beri bai'ah pada Umar, beri bai'ah pada Utsman, beri bai'ah pada Ali, sesatkan mereka. Ngaji lah, nak ngaji, nak kecek agama. Ada motif tersendiri tu, ada agenda sendiri, itu bahlul. Jadi ini cakap tak boleh nak pakai. Bapa kita marah. Bapa kita marah ke dia. Dia cakap usuk agama, kita marah. Dia cakap betul agama, kita terima. Adik, kita fikir mulut kita. Nak keluar kenyataan tu, mulut aku. Bukan mulut ustaz. Mulut aku. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Tak betul itu, tak betul. Jadi jangan ikut orang jahil. Jangan ikut. Rugi kita usuk agama kita. Harum Islam. Allah, apa lagi? Hanya saya. Ada dalam internet website Mufti Kerajaan Perlis, Jabatan Mufti Negeri Perlis. Orang tanya dia pergi bayar zakat. Ambil zakat, suruh dia melafazkan bayar zakat. Boleh jadi saja aku bayar zakat tegak kerana Allah Ta'ala. Saja aku bayar zakat perniagaan kerana Allah Ta'ala. Saja aku bayar zakat sekian-sekian kerana Allah Ta'ala. Apa hukum dia untuk mufti? Mufti boleh menjawab, dia kata talafuz bin niyah Nabi tak buat, bertentangan dengan sunnah Nabi, bid'ah. Kita jawab balik, mengaji dan mufti. Sampai jawapan ni terlalu langkah, terlalu nangis, terlalu jahil. Maka naik atas waktu politik ya. Ilmu tak ada, nak jadi mufti, bahlul.
Kita nak kata talafuz biniyah tu haram ke, bid'ah ke, sesat, bawa bukti pengharaman berkenaan. Bawa bukti dalil Quran, dalil hadis, dalil ijma' mengatakan Nabi melarang umat Islam melafazkan niat. Siapa yang melafazkan niat dalam satu ibadat, dia sesat, dia masuk neraka. Bawa bukti. Jangan fikir kamu ingat kamu mesti kamu boleh bercakap senang-senang je. Tak ada bukti pun. Dia dah bawa pandangan ulama. Pandangan ulama pula dia bawa pandangan Syekh Ibn Taymiyah Al-Harrani, ulama kontroversi. Kalau Syekh Ibn Taymiyah tu menjadi wakil kepada mazhab, dia daripada mazhab mana? Mazhab Hambali. Apa status dia? Kedudukan dia dalam mazhab Hambali, ranking dia. Dan dia kalau ada pandangan dalam mazhab Hambali, dia tak boleh nak hujah kita, nak kata kita mazhab Syafi'i ini sesat bila kita melafazkan niat. Nabi SAW sendiri melafazkan niat. Dalam buku saya tu ada sebut sifat salat Nabi yang sahih. Tuan-tuan tak ada, sebagai free lepas ni. Sempena pilihan raya yang ke-13. Dekat pilihan raya ni ada orang bagi bantuan ayah, bantuan tu, bantuan ni. Ustaz pun bagi bantuan juga. Tapi ustaz tak ada agenda, tak ada apa-apa, kau politik kadang-kadang. Nah ceritanya Nabi SAW satu ketika balik rumah Aisyah, bagi nak tanya, ada sarapan pagi tak Syah? Aisyah jawab, tak ada apa kita wahai Rasulullah. Izan fa'in li sha'im, Nabi kata. Kalau gitu aku puasa lah. Hadisnya ni sahih. Kalau gitu aku puasa lah. Puasa sini puasa sunat. Imam Nawawi kata boleh puasa sunat kalau kita tak makan apa-apa lagi, belum daripada gelicin tadi. Yang kedua pula kata ulama, lafaz Nabi sebut izan inni sha'im, maka kalau gitu aku berpuasa, itulah gambarkan pada kita sunatnya kita lafaz niat, kerana sebut dengan mulut mendatangkan keyakinan bagi hati. Macam kita pun nak bayar zakat, tapi bayar zakat dengan ada ambil zakat, ambil duit letak. Lepas tu balik gitu. Duit ni apa? Duit apa? Duit sedekah ke? Bayar hutang ke? Bantuan ke? Sumbangan ke? Rasuah ke? Duit pilihan raya ke? Duit apa benda ni? Mari-mari duduk lah. Tak cakap apa pun. Mengapa kita nak buat baik rasa malu nak cakap? Mulut dah banyak dusta, banyak jahat. Bila nak buat baik, malu nak cakap. Tak boleh nampak, sahaja aku bayar zakat. Sahaja aku bayar zakat mak, zakat perak. Sahaja aku bayar zakat pendapatan ni. Sekarang banyak ni kerana Allah Ta'ala. Tak boleh nak semua benda tu. Tak nak semua benda tu. Oh ya, senyap. Senyap membisi. Bodoh banyak beri fatwa. Tak jadi beri fatwa. Tak saya di mufti ni. Jadi gaya api ni. Nama ini kita malu hari. Mesti patutnya bimbing ulang, bimbing masyarakat dengan penghayatan. Tidak petikan benda-benda itu. Dalam satu hadis lagi, hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawaitul hajja wal ahramtu bihi." Saja aku berhaji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Saja aku berhaji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Nabi sebut. Kita yang terjemah sahaja tu, maknanya Nabi sebut. Kalau gitu aku buat puasa, kalau gitu aku berhaji. Nawaitul hajja, aku berniat untuk berhaji. Nabi SAW sebut. Tak, kita tak kata wajib, kita kata sunat. Sebab Nabi sebut guna lidah untuk buat baik, sunat. Guna lidah untuk buat baik, sunat. Guna lidah untuk meyakinkan hati, meyakinkan orang lain, sunat. Tak nak buat apa. Macam kita sebut usulli fardhu maghribi salasar rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Hati pun rasa teguh, rasa tenteram. Kalau tak sebut pun tak apa, tapi kena hadirkan niat ketika kita takbiratul ihram dalam hati. Hadirkan niat ketika takbiratul ihram dalam hati itu rukun solat. Sebut lafaz niat tu belum solat lagi. Tak nak kata sesat macam mana? Mana kita guna mulut tu buat benda baik sesat? Tak reti nak nilai benda baik ke benda buruk, benda sesat ke benda bermanfaat. Ini tak jadi. Tak jadi, panggil saja. Nak cakap panggil saja. Panggil. Macam kita kata, makan pak. Nak jom makan apa?
Padahal kita cakap ke isteri kita, dia makan apa? Itu talafuz bin niat. Dia balik kampung dengan orang tua. Itu talafuz bin niat. Tak buat lagi. Dia balik kampung. Nama tak balik tengok ayah mak. Itu talafuz bin niat. Macam mana kenduri hari ni? Kita pergi ya. Itu talafuz bin niat. Jadi kalau talafuz bin niat begitu, sesaklah. Sesak apa kita? Saya nak cakap. Nak makan, isteri jebok. Lepas tu makan. Tak boleh cakap dengan suami. Bang makan bang. Tak boleh cakap. Masuk neraka. Tak boleh cakap sesak. Apa orang sesak? Jadi kerana tak cerdik kita, tak cermat kita bagai mufti, maka kita menjustifikasikan orang Islam sesak belaka. Padahal ilmu kita tu cetek. Lepas tu tolong orang-orang politik ke raja-raja nak lantik eksekutif agama, lantik orang alim, lantik orang wara. Nak lantik mufti, lantik orang alim, lantik orang wara. Orang boleh buat kerja, belok orang. Ni kalau kita lantik orang semata-mata politik hati kering, bahlul jahil, usuk orang. Allahu Akbar. Jadi panas pula. Dua, tiga soalan. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, beri pencerahan pada akal fikiran kita. Hidup menuju akhirat. Kalau benda yang menimpa kita dalam muka dunia ni tergunakan untuk akhirat. Jadi alhamdulillah, Allah ampun dosa kita, Allah ampun dosa ibu bapa kita, dan Allah ampun dosa seluruh umat Islam di dunia ini. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qina wa rahmana wa afina wa afina sallallahu subhanahu ila barika lakum wa barik mustaqim. Allahumma alimna rabbana wa alimna min syarri anfusina. Allahumma inna nadhiruka bi syukrika wa sallallahu. Allahumma inna bari'atul ulama wa bitam wa tishhadu anna yawmal qiyamati fi dunya nabiy. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.